Apa yang baru CR-V ni? Inilah dia Honda CR-V 2026. Jom kita tengok performance dia dulu. CR-V ni sekarang dah tak ada variant S. Jadi entry level dia variant E. Sekarang variant E ni dah upgrade kepada enjin 2.0 eHEV. Yang sama sekarang variant V yang masih pakai 1.5 turbo. Dan yang RS ni masih pakai 2.0 eHEV. Jadi kalau nak cakap pasal top speed ke 0 ke 100 ke, tak banyak beza pun. Selain tu, kalau tengok lower grill dia ada lain sikit. Kalau yang lama pakai honeycomb grill, kalau yang baru pakai cross grill. Untuk variant RS dan E awak dapat rim hitam, tapi untuk variant V pula dapat warna silver. Luar dia tak adalah beza banyak sangat. Sekarang kita tengok dalam dia pula. Infotainment dia dah ada Google Assistant dan extra menu, tapi saiz dia masih sama 9 inci. Untuk variant RS dapat logo RS, tapi semua variant dapat full leather seat. Kalau dulu satu USB-A dan satu USB-C, tapi sekarang dua-dua USB-C dekat depan. Dan sekarang CR-V dah ada extra drive mode berbanding yang dulu. Dia dah ada individual mode. Jadi korang bolehlah nak setting-setting untuk naik genting. Untuk yang baru ni dah tak ada lane watch camera. Jadi dia ganti dengan blind spot information dan ada cross traffic monitor. So apa yang sama? Meter masih sama. Untuk variant RS pakai full digital 10 inci. Variant E pula masih pakai 7 inci. Tapi untuk variant V, meter dari 7 inci kepada 10 inci. Untuk RS masih pakai 12 Bose speaker. Untuk variant lain masih pakai 8 standard speaker. Model baru masih ada CarPlay, Android Auto dan wireless charger. Model 2026 ni datang dengan color baru, blazing red pearl dengan tinted sekali tau. Dan dapat handle warna hitam premium dan masih ada walkaway boot, remote start dan digital key. Harga dia berapa? Untuk variant E eHEV RM178,200 je. Untuk variant V 1.5 turbo RM181,900 je. Untuk variant RS ni RM195,900 je. Jadi korang nak tak pakai CR-V 2026 ni? Kalau nak, jom jumpa Aunty di Honda Section 15 Shah Alam.